Duit kita ringgit dah susut lebih 13%. Ada negara susut lebih 30% dalam 5 tahun ini. Buktinya, kuasa beli kita semakin berkurang. Apa yang boleh dibeli dengan RM100 pada tahun 2020 tak sama dengan apa yang boleh dibeli hari ini. Harga barang semakin mahal. Ramai tertipu dengan angka. Angka sama tapi kuasa beli mengecil. Sebab duit susut nilai di mamah inflasi. Yang kedua, emas dah naik 100% dalam tempoh 3 tahun ini. Buktinya, 3 tahun lepas saya beli 100 gram emas dengan harga RM30,000. Hari ini, saya boleh jual 100 gram itu dapat RM60,000 selepas tolak spread. Kita bukan beli emas untuk jual, tetapi untuk elakkan kekayaan dan harta dari ditarah inflasi. Emas adalah simpanan terbaik untuk jangka masa panjang. Masa beli kereta, ada kita kisah tak? Taukil kereta makin kaya. Dahlah beli kena bayar interest. Keluar showroom je terus susut nilai 20%. Itu baru contoh kereta. Semua benda ada susut nilai dan nilainya tak meningkat. Emas tak ada susut nilai sebab nilainya meningkat. Sebab itu dipanggil spread, selisih harga. Inilah sebab kenapa saya wujudkan grup khas untuk pandaikan penyimpan emas saya. PM saya untuk join Circle Dr. Sharif untuk kaya dengan emas.